So jawapan dia adalah tengok kepada investment. Selalunya kalau hartanah kondo ni ataupun hartanah high rise ni, dia ada kelebihan dari segi dia punya location. So location dia memang terletak dalam town betul-betul. So dia ada transit oriented punya development. Nak orang kata naik kemudahan awam pun senang, bas pun lalu dekat bawah, mungkin ada LRT dan sebagainya lah. So dia sesuai untuk buat secara rental. Okay. So cash flow untuk rental tu mungkin adalah, tapi dia tak bermaksud cash flow untuk rental tu boleh cover anda punya bulanan sekali lah. Mungkin kalau cover like 50%, 60% daripada bulanan pun dah agak okey kan. So kalau anda bercadang nak beli untuk jual balik dalam masa 5 tahun ataupun 10 tahun, tanah yang bersifat high rise ataupun kondo ni memang sangat-sangat tak sesuai lah, sebab dia punya harga dia susah nak naik disebabkan oleh pelbagai faktor lah. Antara faktor-faktor lain adalah disebabkan oleh lambakan rumah jenis-jenis kondo di kawasan tu, supply terlampau banyak. Lepas tu yang kedua, mungkin dari segi building tu sendiri pun kena depends on maintenance. Tengok macam mana kalau kata JMB ataupun MC di tempat tu boleh jaga elok, mungkin dia dapat sustain lah property value. Tapi kalau tak okey, sebaliknya yang berlaku memang teruk lah. Dan kalau anda bercadang nak buat investment dari segi flip ataupun beli and then untuk jual balik dalam masa 5 tahun, hartanah landed of course lah lebih terbaik daripada hartanah yang bersifat high rise ni. So depends dengan anda punya budget, anda punya orang kata investment yang macam mana yang anda nak. Kalau anda ada budget lebih sikit, mungkin boleh consider landed. Tapi kalau kata anda plan untuk masuk dalam hartanah yang mungkin kurang sikit dia punya modal untuk masuk tu, high rise lah. Cuma pada saya high rise ni dia high rise ni dia ada high risk sikit. High risk kalau kita nak compare dengan hartanah landed lah, sebab dia bergantung kepada banyak external factor compare dengan landed yang memang ada value dari segi hartanah tu sendiri. Okay. Jadi dia depends dengan anda, dan berhati-hati kalau nak beli hartanah high rise especially, sebab kalau anda salah beli memang sangat-sangat susah lah. Sebab kadang-kadang mungkin anda beli untuk buat Airbnb ataupun sebagainya lah, sekali tengok management tak allow untuk situ. Dan kalau kata tanah di situ pun memang dibuat untuk Airbnb, homestay dan sebagainya, adakah anda selesa untuk duduk di kawasan tu juga? So benda-benda tu semua memainkan faktor lah. Anda nak share anda punya facility, maintenance, live dengan orang-orang luar. So keselamatan anda, exclusivity anda di tempat tu pun mungkin takkan terjamin lah kan. Mungkin anda pun tak selesa. Jadi depends. Kalau anda nak cari property yang berada dalam center, dan anda kena carefully pilih property, dan anda kena carefully pilih property yang orang kata betul-betul dapat bagi value, dan kena choose carefully lah. Sebab walaupun kondo, tapi tak semua sama. Tak semua sama. Boleh jadi kondo di sebelah tu ada property acquisition ataupun boleh retain dia punya value lebih baik berbanding dengan sebelah lah. Dia tak naturally orang kata confirm naik macam hartanah landed. Okay. So tu pandangan saya antara property landed dengan high rise lah. So sebenarnya benda ni panjang lagi kalau kita nak discuss. Mungkin boleh follow, like, komen dan share. Saya akan buat video seterusnya lah.